Balik. Hujan lebat. Yes. Dah ke? Oh. Dah start ke? Oh. Hai, Assalamualaikum semua. Hello. Okay, first of all, sebelum apa-apa, Bella betul-betul nak minta maaf sangat. Actually, Baby memang dah ada kat sini awal. Bella yang terlambat sikit. Tapi ada sebab yang munasabah. Tidak boleh dielakkan. Tadi Bella punya waktu untuk Bella perform tu diorang dah anjakkan sedikit. So I cannot do anything. Bella just tunggu untuk perform. So once Bella perform tu pun Bella tak sempat nak ambil ada penghargaan daripada organizer yang tak sempat nak ambil tadi. Just makan pun tak sempat. Nampak tu. Ke malam pun tak sempat. Ulang alik. Daripada pagi ke malam. Sebab kalau bila makan game tak sempat lah nak nyanyi lagi. Nanti lambat untuk live ni juga. So I'm really really sorry. Berapa lama Sorry. Dalam 20 minit. Ya, tapi tak rasa orang faham je benar. Ya. I mean daripada pagi bersukan, habis terus pergi photoshoot, video shoot berkali-kali. Lepas tu bersiap sedia untuk pergi ke apa, malam apa? Hari Belia Negara. Hari Belia Negara. Nyanyi, makan pun tak sempat, rush balik daripada KL. Kita sekarang kat mana? Bukit Jelutong. So agak jauh. Yang hujan lebat, ya Allah. Betul, masa balik tadi jam. So Bella betul-betul minta maaf tau. Terima kasih sebab tunggu. Okay. Okay, ada tenaga tak kalau tidak makan? Ada tenaga. Ada tenaga Ada. Okay. InsyaAllah. Sorry buat you tunggu. Tak ada masalah. I okay je. Okay. Ni baru nampak semua komen. Ya, ni baru boleh nampak. Senang kita nak berinteraksi dan jawab segala komen. Dia tak ada macam nanti orang marah lagi. Macam tu. Sebab I tunduk macam tu. And Bella nak tapi kenapa kita kat sini? Kita kena beritahu dulu, why are we here? Yalah, ni nak mulakan ni. Dia nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dolce setinggi-tinggi penghargaan. Ialah sebab jemput untuk buat live lagi. Ni kali ke berapa kita buat untuk Dolce? Kali ketiga. Kali ketiga. Dan sebenarnya yang buat Bella lagi rasa happy dan berbesar hati sebabnya sedikit sebanyak kita punya live ni sebahagian daripada jumlah pembelian korang and fans Bella dan juga Sadiq akan macam mana cakap akan diberikan untuk kebajikan. Sumbangan untuk kebajikan. Ya, saya pun saya rasa saya dah kongsikan secara public in the most transparent fashion possible. Setiap sen yang saya dapat daripada pihak Dolce memang saya sumbangkan 100% bagi kegunaan pusat khidmat rakyat paling memuah. So dapat dia tak masuk ke akaun saja. Pop dia